Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Mahdi Mohtar serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kepulauan 5 akan membentangkan tugasan yang bertajuk Impak Faktor Kecekapan dan Keberkesanan Pengurusan Pendidikan. Berikut merupakan ahli Kepulauan 5. Kami terdiri daripada 6 ahli Kepulauan. Seperti yang kita sedia maklum, sistem pendidikan di Malaysia sentiasa berubah seiring dengan perkembangan dunia dan teknologi semasa. Justru, pengurusan pendidikan di sekolah perlu dilaksanakan dengan cekap dan berkesan supaya negara mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, kepimpinan sekolah yang baik, pengurusan sumber yang teratur serta kualiti guru amat memainkan peranan penting dalam memastikan transformasi pendidikan berjalan lancar. Namun begitu, guru dan pentadbir sekolah sering berdepan cabaran seperti beban tugas meningkat, kekangan sumber dan keperluan menyesuaikan diri dengan teknologi baru yang boleh menjejaskan keberkesanan pengurusan sekolah. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk meneliti faktor kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan serta mengenal pasti langkah penambahbaikan bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Seterusnya, untuk bahagian konsep, pengurusan pendidikan dari sudut falsafah boleh dikaitkan dengan aliran pragmatisme, iaitu pendekatan yang menekankan keberkesanan amalan, penyelesaian masalah dan keupayaan menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Dalam konteks sekolah, pengurusan yang bersifat pragmatik membolehkan pihak pentadbir bertindak secara fleksibel dan responsif bagi memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Selain itu, pengurusan pendidikan turut disokong oleh teori pengurusan klasik yang diperkenalkan oleh Henry Fayol. Teori ini menekankan 4 fungsi utama pengurusan, iaitu perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan juga kawalan. Fungsi-fungsi ini penting bagi memastikan sistem pentadbiran sekolah berjalan dengan teratur, sistematik dan selari dengan dasar pendidikan negara. Di samping itu, pengurusan pendidikan juga boleh dijelaskan melalui model sistem pendidikan yang melihat sekolah sebagai satu sistem terbuka. Dalam model ini, input seperti dasar pendidikan, sumber manusia dan sokongan komuniti diproses melalui pengurusan sekolah bagi menghasilkan output berupa kemanjadian murid yang seimbang dan selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, kita pergi kepada konsep kajian. Pengurusan pendidikan merujuk kepada perancangan, pelaksanaan dan pemantauan aktiviti pendidikan di sekolah bagi memastikan keberkesanan dan kecekapan sistem pendidikan. Ia merangkumi kepimpinan sekolah, pengurusan sumber, pelaksanaan kurikulum, penggunaan teknologi dan budaya pembentukan pelajaran yang kondusif. Dalam konteks Malaysia, pengurusan pendidikan perlu selari dengan aspirasi PPPM 2013 hingga 2025 termasuk peningkatan kompetisi guru dan pencapaian keberjayaan murid. Keberkesanan pengurusan ini dipengaruhi oleh kepimpinan transformasi, kompetensi guru, komunikasi keberkesan dan sokongan pihak berkepentingan. Manakala, cabaran seperti beban kerja, kekal masa dan sumber boleh menjejaskan kecekapan sekolah. Assalamualaikum, saya akan membincangkan isu kajian iaitu beban kerja yang tinggi. Guru terpaksa melaksanakan tugas bukan sahaja PDP tetapi juga tugas perkaranian, pengurusan data dan kurikulum. Pentadbir pula terikat dengan pemantauan pelbagai inisiatif baharu dan kekurangan sumber manusia serta kewangan. Kedua, kekangan masa. Masa yang terhad di sekolah digunakan sepenuhnya untuk subjek akademik utama sehingga masa untuk aktiviti melintasi kurikulum menjadi terhad. Kekangan ini menghalang perancangan PDP berkualiti serta pembangunan profesional dan bimbingan murid. Ketiga, motivasi yang rendah dan keletihan. Beban guru dan kekangan masa menyebabkan penurunan motivasi guru dan pentadbir serta berlakunya ketidakseimbangan antara aspek profesional dan kehidupan peribadi guru. Keletihan dan burnout menyebabkan prestasi dalam pekerjaan dan hubungan interpersonal merosot. Isu keempat ialah kekurangan sumber dan kemudahan. Infrastruktur sekolah yang uzur terutama di kawasan pedalaman serta kekurangan dana pembaikan dan peralatan ICT menyebabkan jurang antara aspirasi dan realiti sekolah. Jurang ini memburukkan ketidaksamaan pendidikan antara bandar dan luar bandar. Kelima, kemahiran teknologi yang lemah. Guru dan pentadbir kurang menguasai teknologi pendidikan yang penting untuk PDP digital dan pelaksanaan pendidikan abad ke-21. Kurang akses kepada peranting, sambungan internet dan makmal yang lengkap menjadi penghalang utama. Keenam, kurangnya latihan yang berkesan. Latihan yang terlalu teoretikal dan bersifat sekaligus serta kurang integrasi menghalang guru dan pentadbir bersedia menghadapi transformasi pendidikan. Jurang kemahiran digital ini menjejaskan keberkesanan PDP dan operasi sekolah. Ketujuh ialah perubahan dasar yang kerap dan tidak stabil.
Perubahan dasar seperti semakan kurikulum dan sistem penilaian yang kerap menimbulkan kekeliruan dan ketidakstabilan di sekolah. Guru pentadbir, ibu bapa dan murid kurang memahami falsafah di sekolah kerana perubahan tersebut menyebabkan pelaksanaan hanya mekanikal tanpa impak pedagogi. Isu yang ke-8, sokongan pengurusan tertinggi yang tidak mencukupi. Kementerian Pendidikan dan pihak atasan kurang memberi sokongan yang konsisten, sistem yang bersifat top-down tanpa mengambil kira cabaran di peringkat pelaksanaan. Ini meluaskan jurang antara dasar aspirasi dan realiti sekolah dan mengurangkan keberkesanan PDP dan pengurusan terutama di kawasan luar bandar. Isu yang ke-9, kepimpinan sekolah yang lemah. Pemimpin sekolah yang kurang berwawasan dan kemahiran pengurusan perubahan menyebabkan motivasi kaki tangan menjadi rendah dan kecakapan pengurusan merosot. Ini melambatkan transformasi holistik dan tonggak kecakapan dalam PPPM. Isu yang ke-10 dan terakhir, kolaborasi lemah antara sekolah, ibu bapa dan komuniti. Pelibatan ibu bapa dan komuniti masih kurang berkesan dan terstruktur akan menghalang usaha membina ekosistem pendidikan inklusif. Masalah keciciran murid terutama di kawasan pedalaman tidak dapat ditangani secara menyeluruh. Seterusnya, saya Nur Aina Khairina Syairah binti Kamaluzi akan membentangkan cadangan penyelesaian untuk memastikan kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan di sekolah di Malaysia dapat dipertingkatkan secara menyeluruh. Okey, cadangan yang pertama adalah memperkasa latihan berterusan untuk guru dan pentadbir. Latihan berterusan ini termasuklah bengkel, kursus pedagogi, latihan teknologi dan taklimat pengajaran. Dengan latihan berterusan, guru akan jadi lebih yakin untuk mengurus PDP dan tugasan harian manakala pentadbir dapat membuat keputusan dengan lebih baik. Cadangan kedua pula adalah dengan mengukuhkan budaya keterbukaan dalam kalangan pentadbir. Pentadbir perlu mendengar pandangan dan cadangan guru supaya mereka merasa dihargai dan didengari. Dengan ini dapat meningkatkan kepercayaan, suasana kerja yang harmoni dan memastikan keputusan pengurusan sekolah menjadi lebih tepat dan menyeluruh. Cadangan seterusnya adalah dengan menambah bilangan guru dan peruntukan kewangan. Dengan menambahkan bilangan guru dapat mengurangkan beban mengajar dan membolehkan guru menumpukan perhatian kepada PDP dan pemantauan murid. Peruntukan tambahan pula membolehkan sekolah menyediakan kemudahan teknologi dan bahan pengajaran yang lebih baik, juga menjadikan suasana PDP lebih selesa dan berkesan. Cadangan seterusnya pula adalah dengan memperkukuh kerjasama antara guru dan pentadbir. Kerjasama yang baik dapat memudahkan perancangan dan pelaksanaan program sekolah, dapat meningkatkan motivasi guru, kurangkan tekanan kerja dan dapat memastikan pengurusan sekolah menjadi lebih sistematik. Dan cadangan yang terakhir adalah penggunaan sistem digital dalam pentadbiran dan pengurusan data. Sistem digital membolehkan guru dan pentadbir merekod dan menjejak data pelajar dengan cepat dan tepat, dapat memudahkan penyediaan laporan dan pemantauan prestasi murid. Apabila sistem digital dalam pentadbiran dan pengurusan data diperkembangkan, kerja guru dan pentadbir menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, juga memberikan imej sekolah yang lebih maju. Okey, seterusnya adalah tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk meneliti secara mendalam impak faktor kecekapan dan juga keberkesanan pengurusan pendidikan terhadap pelaksanaan sistem pendidikan di sekolah, khususnya dalam konteks pelaksanaan dasar dan inisiatif pendidikan yang selaras dengan aspirasi transformasi pendidikan di Malaysia. Kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan dilihat sebagai elemen yang strategik yang mana mempengaruhi keupayaan sekolah dalam menterjemahkan dasar pendidikan kepada amalan sebenar di peringkat pelaksanaan. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan realistik mengenai amalan pengurusan pendidikan di sekolah dengan meneliti pengalaman, pandangan, persepsi guru serta pentadbir sekolah yang terlibat secara langsung dalam proses perancangan, pelaksanaan dan juga pemantauan pengurusan pendidikan. Penelitian ini penting bagi memahami cabaran sebenar yang wujud dalam persekitaran sekolah serta faktor-faktor yang menyokong ataupun yang menghalang keberkesanan pengurusan pendidikan.
Di samping itu juga, kajian ini bertujuan untuk menyumbang dapatan kajian berasaskan data primer yang boleh dijadikan rujukan empirikal oleh pelbagai pihak berkepentingan termasuklah pentadbir sekolah, pembuat dasar dan juga pihak Kementerian Pendidikan di Malaysia itu sendiri. Seterusnya adalah objektif. Bagi mencapai tujuan kajian ini, terdapat 3 objektif utama yang telah digariskan. Objektif pertama ialah untuk mengenal pasti secara sistematik isu dan juga cabaran utama yang dihadapi oleh guru dan pentadbir sekolah dalam memastikan tahap kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. Objektif ini penting kerana ia membolehkan kita memahami masalah sebenar yang wujud di peringkat pelaksanaan pengurusan sekolah. Objektif kedua ialah untuk menganalisis ataupun menilai secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan. Faktor-faktor ini merangkumi aspek kepimpinan, pendidikan, komunikasi organisasi, perancangan pengurusan dan sokongan institusi. Analisis ini membolehkan kajian mengenal pasti elemen-elemen yang kritikal yang menyokong ataupun menghalang keberkesanan pengurusan pendidikan. Dan objektif terakhir ialah untuk menilai secara empirikal persepsi guru dan pentadbir sekolah terhadap tahap kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan semasa. Dengan pengumpulan data melalui soal selidik, kajian ini dapat memberikan gambaran yang lebih tepat dan berasaskan bukti tentang pandangan warga sekolah terhadap pengurusan pendidikan. Seterusnya kita beralih kepada metod kajian di mana pengkaji menggunakan 2 kaedah kajian iaitu kaedah soal selidik dan juga kaedah laman sesawang. Bagi kaedah soal selidik, kaedah ini kami gunakan sebagai instrumen utama untuk mendapatkan data primer daripada responden dan kami berjaya mendapatkan 40 responden. Bagi soalan pula, soalan yang kami gunakan adalah berbentuk skala Likert dan juga beberapa soalan terbuka untuk mendapatkan pandangan daripada responden. Selain itu juga, soalan-soalan kami ini adalah melalui Google Form. Bagi kaedah laman sesawang pula, kaedah yang kami gunakan ini sebagai kaedah untuk mengumpul data sekunder untuk memperkukuhkan lagi dapatan kajian kami. Ianya juga digunakan untuk memahami latar belakang isu, mendapatkan rujukan teori dan membandingkan dapatan kajian kami dengan maklumat yang sedia ada. Dan ia juga membantu untuk memastikan kajian kami ini lebih komprehensif dan selaras dengan perkembangan maklumat semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan secara ringkas dapatan kajian yang merangkumi 5 bahagian utama iaitu maklumat demografi, isu dan cabaran, faktor kecekapan, cadangan dan penambahbaikan serta soalan terbuka. Responden kajian melibatkan 40 orang cikgu, majoritinya adalah perempuan sebanyak 60% dan kebanyakannya responden berumur 31 hingga 40 tahun iaitu golongan yang aktif dalam PDP dan pengurusan sekolah. Dari segi pengalaman, sebahagian besar mempunyai pengalaman kurang daripada 10 tahun dan menunjukkan dapatan kajian ini adalah relevan dan realiti semasa bersekolah. Dapatan menunjukkan isu yang paling dominan ialah perubahan dasar pendidikan yang kerap dengan tahap persetujuan 97.5% dan perubahan ini memberi tekanan kerana memerlukan penyesuaian yang banyak dalam PDP dan pengurusan. Cabaran kedua yang tertinggi ialah beban kerja guru yang tinggi iaitu persetujuan sebanyak 92.5%, terutamanya tugasan yang bukan pengajaran seperti dokumentasi dan urusan pentadbiran yang akan menjejaskan tahap kualiti PDP. Faktor yang paling penting ialah komunikasi yang jelas antara guru, pentadbiran dan pihak berkepentingan dengan persetujuan 100%. Selain itu, penggunaan teknologi dan pengurusan sekolah dengan persetujuan 97.5%. Dan ini didapati sangat membantu dari segi penyampaian maklumat, pemantauan dan kecekapan. 2 cadangan utama yang mendapat persetujuan penuh ialah yang pertama, penambahan tenaga kerja dan sumber kewangan bagi mengurangkan beban dan meningkatkan kecekapan. Yang kedua, kerjasama antara guru dan pentadbir kerana hubungan kolaboratif akan membantu kelancaran pengurusan dan pelaksanaan dasar pendidikan. Dapatan soalan terbuka menunjukkan 3 tema utama
Tema yang paling penting ialah latihan dan pembangunan profesional guru diikuti dengan kerjasama dan komunikasi serta sokongan kewangan yang stabil. Kesemua tema ini dilihat penting untuk memastikan transformasi pendidikan yang dapat dilaksanakan secara berkesan dan mampan. Jadi di sini kita boleh lihat dapatan ini menunjukkan bahawa kecekapan pengurusan pendidikan sangat bergantung kepada kestabilan dasar, pengurangan beban kerja, komunikasi berkesan serta sokongan sumber yang mencukupi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa guru masih menghadapi cabaran utama seperti beban kerja yang tinggi, kekangan masa dan kekurangan sumber yang memberi impak secara langsung terhadap kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan transformasi pendidikan Malaysia. Warga sekolah menyedari bahawa sokongan yang berterusan, latihan profesional yang relevan dan pemanfaatan teknologi adalah salah satu kunci untuk meningkatkan lagi pengurusan dan pengajaran. Ini selaras dengan keperluan semasa pendidikan negara dalam memperkasakan digital, memperkukuhkan kepimpinan sekolah dan menyiapkan lagi guru untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin kompleks. Oleh itu, berdasarkan daripada mini kajian kami ini menegaskan bahawa kejayaan transformasi pendidikan bergantung kepada penyelarasan strategik antara dasar, sumber, keupayaan warga sekolah. Sokongan berkesan daripada pihak-pihak tertentu amatlah diperlukan untuk memastikan lagi aspirasi pendidikan negara ini dapat direalisasikan secara realistik, berkesan, mampan di peringkat sekolah.